Assalamualaikum, saya Aisyah Amanda binti Jaharin, pengacara UATV TVPSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 25 April 2026 telah berlangsungnya Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru kali ke-43 di SK Bandar Baru Bangi. Majlis yang dipengerusikan oleh pengerusi PIBG 2025 Encik Razali bin Abdullah ini menjadi salah satu program yang wajib diadakan setiap tahun. Mesyuarat bermula seawal 8 pagi yang dihadiri oleh ibu bapa dan guru-guru. Mesyuarat telah dirasmikan oleh Yang Berusaha Tuan Naharuddin bin Osman, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Pusat Pentadbiran Putrajaya. Mesyuarat diteruskan dengan pembentangan kewangan 2025 dan usul daripada ibu bapa, dan agenda yang terakhir adalah pemilihan ahli jawatan kuasa PIBG yang baharu bagi sesi 2026. Persatuan Ibu Bapa dan Guru merupakan persatuan yang ditubuhkan di semua sekolah baik kerajaan mahupun swasta untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru. Persatuan ini adalah dapat membina kesefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Ia juga untuk mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. Hubungan yang baik antara ibu bapa dan guru memainkan peranan utama dalam memastikan pembangunan holistik setiap murid. Tahniah diucapkan kepada barisan ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru untuk sesi 2026 yang baharu. Semoga dengan adanya barisan yang baharu ini dapat mempertingkatkan kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah. Sekian sahaja untuk episod kali ini. UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.